Bayangkan satu negara bertahun-tahun bergolak, perang tak pernah reda, rakyat hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba gempa bumi berlaku. Dan dalam suasana panik tu, muncul satu negara yang hulur tangan. Bukan daripada US, bukan daripada China, tapi daripada Malaysia sendiri. Nak faham cerita ni, saya bawa anda ke 1 Februari 2021. Apabila tentera Myanmar merampas kuasa. Pilihan raya baru je selesai. Parti Suu Kyi ataupun LLD menang besar. Tapi tentera menuduh ada penipuan dan mereka ambil alih kuasa. Kudeta. Sejak daripada tu, Myanmar jadi medan perang. Daripada 2021 sehingga 2024, lebih 3,000 orang awam terbunuh, puluhan ribu ditahan dan jutaan lagi lari ke negara jiran, masuk Malaysia. Negara-negara ASEAN pada ketika itu anggap bahawa ini ialah isu dalaman. Ini isu perang di antara etnik di Myanmar. Tapi Malaysia ambil jalan berbeza. Pada 11 Mei 2023, ketika sidang kemuncak ASEAN di Indonesia, Malaysia dengan lantang berkata, kalau kita terus berdiam diri, kita bersubhat dengan keganasan. Kemudian pada April 2025 yang lalu, PMX buat lawatan ke Thailand. 17 April, perjumpaan dengan Ketua Junta Myanmar, General Min Aung Hlaing. Keesokan harinya, 18 April, perjumpaan dengan Kerajaan Bayangan NUG, iaitu Man Min Kiang. Bukan untuk cari salah, tapi untuk mencari laluan kemanusiaan. Sebab hanya beberapa minggu sebelum itu, pada 28 Mac 2025, gempa bumi berskala 7.2 magnitud melanda Myanmar. Wilayah Makwe dan juga Ching yang sememangnya kawasan konflik turut mengalami gegaran. 3,600 nyawa melayang. Puluhan ribu lagi kehilangan tempat tinggal. Tapi yang lagi tragis, kawasan bencana itu masih zon perang. Ambulan tak boleh masuk, NGO tersekat. Orang awam pula tersepit. Malaysia cadangkan kepada ketiga-tiga pihak, junta, NUG dan juga kumpulan etnik bersenjata, supaya hentikan pertempuran sekurang-kurangnya 30 hari demi untuk beri laluan kepada bantuan. Hasilnya, pada 20 April 2025, satu pengumuman dibuat. Ketiga-tiga pihak bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata bersyarat selama 30 hari bermula serta-merta di kawasan yang terjejas. Selepas gencatan senjata diumumkan, Malaysia dan beberapa negara lain segera menggerakkan bantuan ke Myanmar. Kerajaan Malaysia sendiri memperuntukkan 10 juta untuk disalurkan sebagai bantuan. SMART ataupun Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team dihantar terus ke lapangan. Seramai 120 anggota bersama peralatan berat termasuk kenderaan pacuan 4 roda dan truk logistik diterbangkan ke sana. Malaysia juga membina sebuah hospital medan yang lengkap dengan 30 katil, X-ray, bilik pembedahan dan rawatan trauma. Hospital ini ditempatkan berhampiran zon gempa bagi memberi rawatan segera kepada mangsa, terutama kepada kanak-kanak dan juga warga mas. Jap, soalan. Nanti ada orang tanya pula, kenapa pihak yang berperang ni tiba-tiba setuju untuk gencatan senjata even dah bertahun-tahun berperang? Yang pertama, tekanan kemanusiaan. Orang awam Myanmar sendiri memberontak. Bukan sebab politik, tapi sebab nak selamatkan keluarga mangsa. Kalau perang diteruskan, bangsa gempa akan mati perlahan-lahan. Yang kedua, Malaysia bawa masuk pendekatan neutral. Kau tak salah, kau pun tak salah. Kita cuba masuk nak beri bantuan. Yang ketiga, tekanan senyap daripada ASEAN dan dunia luar. Malaysia adalah pengerusi ASEAN pada tahun ni. Junta pula mereka takut hilang pengiktirafan antarabangsa. Jadi apabila Malaysia bercakap, mereka dengar. Akhirnya dalam masa tak sampai seminggu, perbincangan pada 17 dan 18 April, 20 April gencatan senjata diumumkan. Perang kecil daripada Malaysia berjaya buka satu ruang damai. Media antarabangsa pula mula perasan. Malaysia Health Brokers Aid Ceasefire in Myanmar. Daripada South China Morning Post, Malaysia proof diplomasi still matters. Malaysia bukan hero, tapi kita tiba bila orang lain diam. Kita tak goncang meja rundingan, tapi kita buat orang kembali ke meja itu. Nama saya Zainal, jangan lupa follow jika video-video saya ini bermanfaat.